Adakah melalap akan menjadi medan ujian sebenar kerjasama JRS dan PH di Sabah? Dan mampukah nama seperti Jamawi Ja'afar yang pernah tewas 2 kali kembali bangkit dan memenangi hati rakyat di kawasan pedalaman itu? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita membicarakan tentang kenyataan Nurul Izzah Anwar yang menaruh keyakinan tinggi terhadap calon PKR bagi Dun Melalap, Jamawi Ja'afar. Beliau menyifatkan Jamawi sebagai tokoh berpengalaman yang mampu mempercepatkan pembangunan luar bandar di kawasan itu. Tetapi persoalannya, sejauh mana rakyat Melalap masih percaya pada nama Jamawi selepas beberapa kali bertukar parti dan tewas dalam 2 pilihan raya sebelum ini? Dalam kenyataan kepada Daily Express, Nurul Izzah menegaskan bahawa Jamawi bukan sekadar calon baharu, tetapi seorang yang memahami akar permasalahan rakyat Melalap. Katanya, jika diberi mandat, Jamawi mampu memperkukuh pembangunan asas dari jalan raya, bekalan air bersih, kemudahan pendidikan, sehinggalah peluang ekonomi anak muda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan ini sebenarnya memberi isyarat besar bahawa PKR mahu menjadikan Melalap sebagai model pembangunan luar bandar di bawah kerjasama JRS dan PH yang kini menjadi pakatan penting di Sabah. Nurul Izzah menekankan bahawa kestabilan politik hasil kerjasama 2 blok besar itu akan menjadi asas untuk mempercepatkan pembangunan luar bandar. Ia juga satu mesej tersirat bahawa Sabah memerlukan kesinambungan politik, bukan lagi politik lompat parti atau perebutan kuasa yang merugikan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun begitu, menariknya di sini, Jamawi bukanlah nama asing dalam politik Sabah. Beliau pernah menjadi Adun Kemabong 2018 hingga 2020, mewakili UMNO sebelum bertanding di Melalap atas tiket yang sama dalam PRN 2020, tetapi tewas kepada Peter Anthony dengan majoriti 1.719 undi. Pada PRU 2022 pula, beliau mencuba nasib di Parlimen Tenom, namun sekali lagi tewas kepada calon bebas Ridwan Rubin dengan majoriti 1.108 undi. Selepas itu, Jamawi meninggalkan UMNO dan menyertai Gagasan Rakyat, parti komponen di bawah Gagasan Rakyat Sabah JRS, dan kini beliau pula dinamakan sebagai calon PKR, parti komponen dalam Pakatan Harapan PH. Langkah ini pastinya menimbulkan pelbagai tafsiran. Ada yang melihatnya sebagai strategi, ada pula yang melihatnya sebagai tanda fleksibiliti politik Sabah yang semakin kompleks. Tetapi satu hal yang pasti, beliau kini mendapat restu kedua-dua blok besar PH dan JRS untuk bertanding di bawah kerjasama rasmi gabungan itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan Datuk Seri Haji Jinor, pengerusi JRS, juga cukup menarik apabila beliau berkata bahawa beliau tidak mempunyai sebarang masalah dengan keputusan PKR menamakan Jamawi sebagai calon. Bahkan, Haji Ji menegaskan bahawa JRS akan memberi sokongan kepada Jamawi kerana kerjasama pilihan raya antara JRS dan PH adalah sebahagian daripada strategi mengekalkan kestabilan politik negeri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini satu langkah yang jarang kita lihat sebelum ini,
di mana dua blok politik utama yang dulunya saling bersaing kini bersatu di Sabah atas nama pembangunan dan melalap kini menjadi simbol kepada percubaan itu. Jadi, dari satu sisi, langkah PKR menampilkan Jamawi boleh dianggap berani, walaupun beliau mempunyai pengalaman luas dan reputasi baik di peringkat akar umbi. Rekod kekalahan 2 kali sebelumnya menunjukkan cabaran besar menanti. Namun, kali ini keadaannya berbeza. Jamawi tidak lagi bersendirian atau membawa simbol parti yang berpecah. Beliau kini disokong oleh gabungan besar JRS dan PH yang membawa mesej kestabilan dan kesinambungan pembangunan. Dari sudut lain pula, sesetengah pengundi mungkin masih berhati-hati. Isu keluar masuk parti sering menjadi faktor penentu keyakinan pengundi Sabah. Ramai masih menilai sama ada perpindahan Jamawi ke PKR ini lahir daripada semangat perjuangan rakyat atau sekadar strategi politik semata-mata. Apapun, realiti politik Sabah sejak beberapa tahun kebelakangan ini menunjukkan bahawa pengundi kini semakin pragmatik. Mereka tidak hanya melihat parti, tetapi juga menilai individu dan kemampuan calon membawa hasil nyata di kawasan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika Jamawi benar-benar mampu menzahirkan pembangunan asas yang dijanjikan, jalan raya, air bersih, telekomunikasi, peluang pekerjaan, tidak mustahil melalap akan menjadi antara contoh kejayaan kerjasama JRS dan PH di lapangan. Jadi, namun begitu, persoalan besar masih belum terjawab. Adakah kerjasama JRS dan PH ini benar-benar diterjemahkan hingga ke akar umbi atau sekadar pakatan atas kertas semata-mata? Dan mampukah Jamawi Jaafar membuktikan bahawa beliau bukan sekadar calon kitar semula, tetapi pemimpin baharu dengan semangat baharu untuk rakyat melalap? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Terima kasih kerana setia bersama di Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.